3, 4, 4, 5, 5. tempat kosong. Apakah dia? 1, 2, 3, 4, 5, tempat kosong. Apa dia? Alah, senang je ni. Jangan tulis dulu. Kalau salah macam mana? 2, 3, 4, 5. Ya. 6 lah. Mana ada 6? Salah. Salah? Salah. Bukan 6 jawapan dia. Okey, kalau macam tu. Kena fikir betul-betul. 2, 3, 4, 5. Apakah tempat kosong? Apakah tempat kosong? Ramai orang dia ingat jawapan dia 6. Sebenarnya bukan, guys. Bukan. Jadi Indra, selesaikan permainan ini. Ni matematik ni. Senang je ni. Oh, kosong lah. Tak ada kosong. Salah. 6 salah. Kosong salah. Nak clue? Clue. Clue dia adalah benda yang selalu kita gunakan. Benda kat nombor. Tak, tu clue dia. 1, 2, 3, 4, 5. Apa tempat kosong? Benda. Ya. Kau tengah main congak ke? Ingat sudoku? Sekejap. Aku harus memaksa otak aku berfikir. Huyo. Kau kena guna kuasa. Bergerak. Berat lah game ni. Game ni berat. Tapi senang. Tapi berat. Senang je. Tapi berat. Kau teka 6. Salah. 6 salah. Kau teka kosong. Kosong pun salah. Salah juga. Habis tu apa? 6 dan kosong itu angka. Tapi Yes. benda. Menyerah. Give up. Menyerah. Senang je. 1, 2, 3, 4, 5 tempat kosong. Jawapan dia okey. 1, 2, 3, 4, 5. Jawapan dia adalah, korang boleh tengok dekat komen.